Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita nak siapkan order ni lah. Ada order pucuk ubi Ajinomoto 3 ikat, pucuk ubi Ajinomoto 1 ikat. So 4 ikat lah kita kena buat, 3 dengan 1 kan. So jom. Ni 2 pokok ni kita dah trim. Ni dengan ni dah trim. So batang dia dah tanam balik. So hari ni kita ambil yang ni lah, yang tinggi ni. So senang je guys, kita potong je, terus trim. Terus trim. Yang mana tak nak nanti kita tanam balik. Macam itu. So siap satu. Satu kita letak atas troli. So biasa memang saya bagi extra ni sampai saya rasa macam berbala puas hati. Tu yang review semua 5 bintang. Kena kira dekat parcel kita tu lah. Tak boleh overweight dengan tak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar korang beli, kena charge. Saya pun kena denda nanti. Dia macam tu lah. Dia ada dia punya weight dia. Macam saya letak yang 3 pack tu 1 kilo. So memang kita cuba kalau boleh bagi 1 kilo lah kan. Saya tak ada mention berat, cuma parcel saya tu 1 kilo. Kalau lebih daripada 1 kilo, nanti korang kena extra charge. Dia biasa postage RM4.90. So kita tak nak lah benda tu berlaku kan. Kalau tak kena kat korang, katakan saya letak 1 kilo, saya hantar 1.5 kilo, saya kena tolak. Saya punya fee tu kena charge. So kita bagi lebih. Macam ni lebih ni, sebetulnya kita bagi 3-4 ikat je, 3-4 batang je, tapi kita memang bagi extra. Tu yang bila orang review banyak, dia kata segar semua. Sebab saya tak nak nanti bila sampai ada yang rosak ke apa ke, at least ada lain yang boleh cover. Kita bagi memang bagi lebih. Nampak macam ni kan. Mana nak cari macam ni dekat kedai pun, berapa ikat pun dah RM2-3. Kita bagi macam ni banyak. So itu yang puas hati. Okey lah. So yang ni dah siap, bagi tik makan dulu. Nanti batang dia ni kita tanam balik. Nampak yang ni kan, kita tanam balik. Macam tu lah.